awak nangis? Saya tak sangka keajaiban itu berlaku. Kebenaran tu akan datang untuk bela kita kalau kita di tempat yang betul. Tuan, Ustaz dah keluar dah. Cik Irfan bin Iskandar. Ya saya. Ada apa lagi tuan? Roberto, kenapa ni? Irfan dah ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes pembunuhan arwah Syakir. Astaghfirullahaladzim. Apa sampai nak tamatkan nyawa orang lain ni? Satu persatu doa Rabiatul Allah tunjukkan, Nabi. Kebenaran itu pahit. Tapi itu urusan dia dengan Allah dan undang-undang dunia. Tak ada kena-mengena dengan kamu. Tapi anak Rabiatul ni, orang akan cakap ni anak pembunuh. Ini semua kifarah, Abi. Sekarang Rabiatul rasa apa yang Anissa rasa. Astagfirullahaladzim.